Okay, so kita tengok kepada masalah ni. Kita diberi bulatan dan segmen panjang dia adalah 8 punca kuasa 23 dan panjang ini pula 18 dan ini adalah 10 punca kuasa 23 dan kita diberi sudut ini sama dengan sudut ini. Yang pertama saya labelkan dulu setiap segmen ni, bucu-bucu segmen. Jadi saya labelkan ini sebagai A, B, C, D. Jadi kita dapati bahawa AC adalah pembahagi sudut BAD. Jadi kita perlu dapatkan luas bagi bulatan ni. Langkah yang pertama saya adalah terpanjangkan BA. Okay. BA dipanjangkan sehingga titik E supaya supaya AE sama dengan AD. Jadi AB dipanjangkan supaya sehingga E supaya AE sama dengan AD. Jadi kita dapati bahawa BE sama dengan 2 punca kuasa 23. Okey, jadi bila kita sambungkan titik A ke C ni, kita dapati bahawa segitiga AEC adalah kongruen dengan segitiga ADC. Jadi kita dapati bahawa EC sama dengan CD. Tetapi sudut DAC sama dengan sudut CAE. Sudut ni adalah sama, katalah theta. Jadi kita dapati bahawa panjang ni adalah sama dengan EC. Katalah panjang ni adalah K, jadi panjang ni juga adalah K dan K. Ini dengan kita nak dapatkan nilai K sekarang ni. Jadi dengan teorem Stewart pada segitiga ACE, kita dapati bahawa K kuasa 2 darab 8 punca kuasa 23 tambah 18 kuasa 2 darab 2 punca kuasa 23 sama dengan 10 punca kuasa 23 kali 8 punca kuasa 23 darab 2 punca kuasa 23 tambah K kuasa 2. Jadi kita selesaikannya, kita dapati bahawa K kuasa 2 sama dengan 84. Jadi K sama dengan 2 punca kuasa 2, 21. Okey. Jadi kita dah dapat nilai K iaitu 2 punca kuasa 2, 21. Sekarang kita jatuhkan garis renjang dari B hingga ke kaki F. Jadi misalkan FC sama dengan X. Jadi sini kita dapati bahawa ini adalah
18 tolak X. Dan ni kita bagi dia nama sebagai H. Jadi dengan teorem Pythagoras, kita dapati bahawa H kuasa 2 adalah bersamaan dengan 8 punca kuasa 23 tolak 18 tolak X kuasa 2. Dia adalah sama juga dengan 2 punca kuasa 21 kuasa 2 tolak X kuasa 2. Jadi kita samakan 1 dengan 2, kita akan dapat X sama dengan 6. Dan H kuasa 2 sama dengan 2 punca kuasa 2 1 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2 sama dengan 4 square root 3. Kita akan dapat H sama dengan 4 punca kuasa 2 3. Okey, jadi sini kita dapati bahawa panjang sini adalah 4 punca kuasa 2 3. Jadi ni 8 punca kuasa 2 3 dan ini adalah 4 punca kuasa 2 3, maka sudut ni adalah 30 darjah. Okey. Jadi daripada segitiga BFA BFA 8 punca kuasa 23 4 punca kuasa 23. Jadi kita dapati bahawa theta sama dengan 30 darjah. Jadi sudut BAD sama dengan 60 darjah. Jadi katalah sekarang ni kita ada satu pusat bulatan. Kita lukis pusat bulatan tu di sini, contoh iaitu O, dan saya letakkan garis R kat sini, jari dia. Ini pun sama jari dia, dan ini juga jari dia, R. Jadi kita dapati bahawa sudut BOD sama dengan 120 darjah. Dan sebenarnya dua ni adalah sama sudut. Jadi sudut BOC sama dengan 60 darjah. Jadi sini 60 darjah dan sini adalah panjang dia R, ini R. Jadi kita dapati bahawa ini adalah segitiga sama kaki, sama sisi. Okey, kedua-dua ni adalah segitiga sama sisi. Jadi R sama dengan K lah, sama dengan K sama dengan 2 punca kuasa 2 21. Jadi luas bulatan sama dengan pi R kuasa 2 sama dengan pi sama dengan 84 pi. Okey.